Bersama dengan kawan orang asli nak kutip sampah ni untuk dijadikan papet. Ini salah satu sampah yang kita orang dapat. Reza, ni sampah-sampah ni macam mana nak buat? Saya akan streka dan jadikan dia lagi keras. Lagi Ni kan keras. macam lembik, macam susah sangat nak buat papet. Kita orang dah dapat sampah-sampah tu. Jom kita pergi buat papet. Dengan menggunakan sampah tu, macam mana cara nak buat papet? Pertama sekali, sampah-sampah tadi masukkan biar dia jadi satu Jadi lebih keras. And then dia akan jadi lagi tebal. Kemudian, paper oil. Gosok dia. Streka tu kena tekan bagi dia punya udara dalam plastik tu keluar. Yang penting kena ada. Paper oil. Kalau tak nanti dia melekat habis streka. Tara! Daripada plastik sampah biasa, tukar dia jadi plastik nipis ni. Berguna jugalah plastik ni. Hai Sekmu. Hari ni kawal trika plastik. Satu lah RM10 sebab saya bukan orang Kelantan. Daripada sekeping plastik tadi, kita lukis dia dulu. Saya lukis meja. Korang bayangkan dia sebagai bayang-bayang. Bayang tu, korang kena bayang. Kalau korang tak bayang, takkan jadi bayang-bayang. Cakep. Sekarang dekat proses, Menggunting. yang penting korang imagine dia keluar bayang. Bayang-bayang tak apa, jangan gila bayang, okey? Kat dalam dia, korang kena guna pisau. Meja kita dah siap. Kita dalam proses test bayang-bayang. Sekarang letak dia kat frame. By the way, kita kena letak tulang belakang dia dulu supaya dia tak bengkok. And then dia dekat frame ni. Ni kau nampak tak? Muka dia ada 3. Kenapa kepala dia kena 2 macam ni? Sini aku tunjuk. Inilah sebab dia. Ke sana dia jadi 2 muka macam ni. 8 dan 9 Ogos ni diorang akan perform dekat Georgetown Festival. Jemput datang beramai-ramai. Itulah cara-cara untuk buat papet. Apa salahnya kalau korang ajar anak korang untuk explore bayang-bayang. Itu saja daripada aku. Okay, bye.